Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, barisan imam, barisan bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dipertemukan dengan seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Di saat Allah ketemukan dan Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendatangi Musa alaihi salam, aku mendapati Musa alaihi salam dalam keadaan yang menangis. Lalu aku tanya kepada Musa, wahai Musa, kenapa kamu menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Nabiullah Musa alaihi salam? Lalu jawab Nabi Musa alaihi salam, dan jawapan Nabi Musa inilah direkodkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan Nabi Musa inilah menunjukkan betapa beruntungnya kita pada hari ini. Jawapan Nabi Musa inilah yang akan membuka pintu hati kita untuk kita memanfaatkan sebaik mungkin apabila kita menjadi seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan Nabiullah Musa alaihi salam, ya Muhammad, hari ini aku menangis disebabkan aku melihat sangat ramai dalam kalangan umat kamu yang masuk syurga berbanding dengan umat aku. Wahai Musa, meskipun umatku memiliki umur yang panjang, umur umat Nabi Musa 400 tahun hingga 600 tahun setiap daripada mereka. Wahai Musa, meskipun umatku memiliki umur yang panjang, tetapi umat aku tidak boleh mengalahkan umat kamu ketika mana dihitung dan dikira berapa ramai yang paling banyak masuk syurga. Dan pada hari ini aku ditunjukkan oleh Allah betapa banyak dan ramainya umat kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Musa selesai berguru dengan Nabiullah Syuaib alaihi salam di Madian, satu arahan daripada Allah kepada Musa, wahai Musa, bersegeralah kamu kembali ke tanah air kamu Mesir. Kerana pada saat ini seorang lelaki yang bernama Fir'aun, ayah angkat kamu, telah melampaui batas. Bersegera pergi kepadanya dan berdakwah kepadanya. Dan tawarkan kepada Fir'aun 3 tawaran seandainya Fir'aun nak beriman kepada aku. Apabila Nabi Musa sampai ke bumi Mesir mencari saudaranya yang bernama Harun alaihi salam, masuk dalam istana Fir'aun, ketika mana sampai di singgah sana Fir'aun, Nabi Musa memberi 3 tawaran seperti mana yang dijanjikan oleh Allah seandainya Fir'aun nak beriman kepada Allah. Tawaran pertama daripada Allah, wahai Fir'aun, seandainya kamu nak beriman kepada Allah pada hari ini, Allah janjikan Allah akan tambah 2 kali ganda usia kamu pada hari ini.
Dan disebut oleh Ibn Kathir, ketika itu usia Fir'aun telah mencapai 400 tahun. Ditambah 2 kali ganda, maka 800 tahun usia Fir'aun pada saat itu. Tak cukup dengan itu, Allah janjikan perkara yang kedua. Wahai Fir'aun, seandainya kamu beriman kepada Allah, maka hari ini Allah akan kembali mudahkan balik kamu. Subhanallah. Ditambahkan usia, kembali jadi muda. Bermula daripada awal balik, nak capai umur 400 tahun. Dan tawaran yang ketiga daripada Allah, wahai Musa, bagi tahu kepada Fir'aun, seandainya Fir'aun beriman kepadaku, maka aku akan luaskan kerajaan Fir'aun di antara timur dan barat. Tapi disebabkan Fir'aun mendengar nasihat-nasihat yang tidak sepatutnya, Fir'aun bertanya kepada para menteri, bagaimana dengan tawaran Musa? Sebab ketika mana disebut dipanjangkan usia, Fir'aun sudah mula tergugat. Siapa sahaja yang tak nak jadi muda balik? Siapa sahaja yang tak takut dengan kematian? Semua orang takut. Samalah persis seperti mana Fir'aun takutkan kematian, nak menjadi muda balik. Tapi seluruh menteri-menteri Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, seandainya engkau menerima tawaran daripada Musa, seluruh kerajaan dan seluruh rakyat di bumi Mesir akan tahu yang kamu sebenarnya Tuhan yang menipu. Subhanallah wa ni'mal wakil. Fir'aun termakan kata-kata yang mengatakan yang kalaulah Fir'aun terima, seluruh penduduk Mesir akan mengatakan selama ini mereka bertuhankan Tuhan yang menipu. Subhanallah. Di sinilah kita boleh tengok ketika mana sampai satu seru daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nak menunjukkan kalaulah seseorang itu tidak mahu dan tak nak terima hidayah dan taufik daripada Allah, buatlah bagaimana sekalipun hidayah dan taufik takkan sampai kepada orang tu. Seumpama ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang paling rapat dengan Nabi melainkan ayah saudara Nabi Abu Talib. Dialah yang menjaga Nabi, mengasuh Nabi, mendidik Nabi, duduk serumah dengan Nabi, sembumbung dengan Nabi. Tapi seruan Islam tidak sampai kepada Abu Talib. Meskipun dalam riwayat mengatakan pada saat kematian Sayyidina Abu Talib, apabila Nabi mendengar yang Abu Talib dalam keadaan nazak, bersegera Nabi SAW berlari ke rumah Abu Talib. Sebab ketika Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Nabi duduk berjauhan rumah asyik dengan Abu Talib. Bersegera Nabi melari ke rumah Abu Talib. Yang Nabi risaukan bagaimana iman yang berada di dalam hati Abu Talib. Nabi khawatir bagaimana iman yang ada dalam hati Abu Talib. Nabi bersegera berlari ke rumah Abu Talib. Sesampai sahaja di rumah Abu Talib, Nabi mendapati Abu Talib dalam keadaan yang nazak. Nabi berada di sebelah kanan Abu Talib dalam keadaan Nabi mengatakan, wahai Abu Talib, boleh tak hari ini kamu ikut apa yang aku baca? Dan seandainya kamu ikut apa yang aku baca, nescaya suatu hari nanti kelak akulah yang akan memberi syafaat kepada kamu. Kelak nanti aku boleh selamatkan kamu daripada neraka Jahannam. Dan kelak nanti seluruh dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalimah yang dibacakan di telinga Abu Talib? La ilaha illallah. Itulah kalimah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mangkala akhirul kalam, siapa yang akhir kalam mereka la ilaha illallah, alhasil fahuwal jannah. Pada akhirnya mereka akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Talib mengatakan, ya Muhammad,
biarkan aku mati dalam agama nenek moyang kita. Subhanallah. Berjujuran air mata Nabi pada saat itu. Menangisnya Nabi pada saat itu kerana Nabi menyaksikan ramai yang masuk agama Islam datang daripada seluruh dunia. Suhaib Ar-Rumi datang daripada Rum. Salman Al-Farisi datang daripada Parsi untuk masuk agama Islam. Bermusafir berjauhan berbatu-batu semata-mata nak kalimah Islam. Tetapi orang yang paling Nabi rapat, Nabi tak mampu nak Islamkan. Di sinilah Allah bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad, bukan kamu yang memberi hidayah kepada manusia, dan bukan kamu yang pilih siapa yang masuk syurga dan siapa yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itulah Nabi realize, pada hari itulah Nabi akui yang Nabi diutuskan itu bukan untuk melihat bagaimana iman seseorang. Nabi diutuskan bukan untuk siasat adakah orang itu benar-benar beriman ataupun munafik. Walaupun Nabi ada senarai 10 nama munafik di bumi Madinah. Alhasil, kalaulah orang tu datang bertemu dengan Nabi, ya Muhammad, aku nak masuk Islam, Nabi Islamkan. Nabi tak tanya, betul ke kamu ikhlas? Betul ke hati kamu ni bersih? Betul ke begitu begini? Sebab Nabi bukan diutuskan untuk buka hati manusia dan tengok apa sebenarnya ada dalam hati manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Samalah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Status hadis ini adalah sahih. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Di sana adanya Sayyidina Umar, di sana adanya Khalid Al-Walid. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dalam keadaan itu tiba-tiba sampai satu utusan daripada bumi Yaman. Utusan itu datang daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang berada di bumi Yaman pada ketika itu. Utusan itu adalah kiriman emas yang banyak daripada bumi Yaman. Barangkali emas itu harta rampasan perang dan sebagainya. Apabila sampai saja emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bahagikan harta rampasan perang ataupun emas yang diterimakan itu, dibahagikan kepada 4 golongan manusia, 4 orang manusia. Dan salah seorang daripada 4 itu adalah Uyainah dan beberapa orang yang lain. Dan 4 orang ini adalah pembesar dalam setiap kabilah masing-masing. Abu Sa'id Al-Khudri bila mana melihat Nabi mengagihkan emas itu, dia hanya berdiam diri. Umar melihat, Umar diam. Khalid Al-Walid lihat, Khalid Al-Walid diam. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, tiba-tiba datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki. Yang mana lelaki ini disebut namanya Zulkhulaisirah, daripada Bani Tamim. Zulkhulaisirah datang bertemu dengan Nabi. Dia membantah apa yang dilakukan oleh Nabi. Dia tidak setuju apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya Muhammad, apa yang kamu lakukan, emas itu kamu bahagikan kepada 4 orang tadi. Ya Muhammad, sesungguhnya 4 orang tadi dalam kalangan orang yang ada uang dan kaya, sebab mereka ketua kabilah. Kami mendapati kamilah yang terlebih layak untuk menerima emas itu, ya Rasulullah. Tengok. Dan pada hari ini aku menyaksikan kamu tidak adil, ya Muhammad. Subhanallah. Kisah ini disebut oleh Ibnu Jauzi juga, bagaimana Zulkhulaisirah ini mempertikaikan dan membantah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Jauzi, Zulkhulaisirah ini di antara golongan manusia yang terawal menjadi khawarij satu hari nanti.
Apabila Nabi dengar sahaja bantahan daripada Zulkhulaisirah, "Ya Muhammad, apa yang kamu lakukan ini tidak adil. Kenapa kamu bagi harta emas kepada orang yang sudah pun ada uang? Mereka ketua kabilah, sudah tentu mereka banyak uang." Ketika itulah Nabi bagi tahu, "Adakah kamu tak percaya kepadaku, wahai Zulkhulaisirah? Aku ni penduduk," tengok kata Nabi dalam hadis, "aku ni wahai Zulkhulaisirah dipercayai oleh seluruh penduduk langit. Aku selalu menerima wahyu, dan wahyu yang aku terima pagi sampai ke petang, petang sampai ke pagi." Subhanallah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila Nabi kata begitu, bangkitlah seorang lelaki yang lain. Dan lelaki yang bangkit ini membantah lagi yang Nabi sebut, "Ya Muhammad, aku tak setuju apa yang kau buat. Ya Rasulullah, aku tak setuju apa yang kau buat." Abu Sa'id Al-Khudri, dia describe bagaimana tubuh lelaki yang kedua bangkit dan bantah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang kedua bangkit, bantah apa yang dilakukan oleh Nabi. Dia merupakan seorang lelaki yang matanya cekung, tulang pipinya membonjol keluar, kurus, dahinya terkeluar sedikit. Bukan body shaming, tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah berlaku sesuatu yang pelik dan rare, mereka akan describe sebaik mungkin untuk para sahabat yang lain boleh kenal siapa sebenarnya lelaki tersebut yang pernah bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahinya terkeluar sedikit dan janggutnya lebat dan kepalanya botak. Dan lelaki ini memakai pakaian yang singkat. Apabila bangkit lelaki yang kedua, yang matanya cekung tadi, dia bangkit, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah." Ulang. "Takutlah kamu kepada Allah. Saya baca hadis di dalam keadaan saya tergelak. Bagaimana pencuri menegur polis, jangan mencuri, tapi dia yang mencuri." Lebih kurang begitulah. So apabila lelaki tadi bangkit dan bagi tahu kepada Nabi, "Takutlah kamu kepada Allah ya Rasulullah," Nabi membalas, "Celakalah kamu." Nabi membalas, "Celakalah kamu. Hari ini aku ingin katakan kepada kamu, sesungguhnya penduduk bumi ini, akulah orang yang paling takut kepada Allah." Hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat melihat muka Nabi dah pun seolah-olah menahan kemarahan. Nabi bangkit untuk mengatakan demikian, "Penduduk langit ni, akulah orang yang paling Nabi takut. Akulah paling orang yang takut kepada Allah." Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila mana mereka dengar kata-kata daripada Nabi, mereka bangkit. Mereka beredar daripada tempat itu, seolah-olah buat muka lah, nak menunjukkan protes mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat yang lain melihat mereka bangkit dalam keadaan yang tidak ada adab, beredar dalam keadaan yang tidak ada adab, bangkitlah Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, izinkan aku pancung lelaki tadi." Nabi jawab, "Tidak perlu wahai Umar." Apabila Umar bangkit, Khalid Al-Walid pula bangkit, "Ya Rasulullah, izinkan aku pancung lelaki tadi." "Tak perlu wahai Khalid Al-Walid." 2 kali tawaran yang Nabi terima untuk dibunuh 2 orang lelaki tadi. Tapi Nabi sebut tak perlu. Maka kata Khalid Al-Walid, "Ya Rasulullah, berapa ramai orang hari ini yang mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, yang mengatakan mereka beriman kepada kamu ya Rasulullah dengan mulut mereka, tetapi dalam hati mereka sebenarnya mereka tidak beriman kepada kamu ya Rasulullah." Nabi sambung dan Nabi jawab kata-kata Khalid Al-Walid, "Wahai Khalid, sesungguhnya aku ni diperintahkan oleh Allah bukan untuk melihat hati manusia. Bukan aku diperintah dan diutuskan oleh Allah untuk buka hati manusia dan tengok apa isi dalaman mereka.
Aku diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, sampaikan risalah Islam. Dan pada hari ini janganlah kita pernah berburuk sangka sesama kita. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita pada hari ini, bukan semua orang dipilih oleh Allah untuk berada dalam keadaan penuh kebaikan. Pada hari ini ada dalam kalangan kawan-kawan kita yang lebih memilih untuk tidur daripada bangkit untuk solat subuh. Tapi Allah pilih kita untuk solat subuh pada hari ini. Dalam keadaan di sana ada kawan-kawan kita daripada semalam lagi berhajat untuk datang ke kuliah, datang solat subuh di masjid. Tapi alhasil Allah tak tunaikan dan Allah tak kabulkan permintaan mereka. Sebab datangnya alasan demi alasan, malas, penat dan seumpamanya. Sebab itulah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, "Idza aradallahu bi'amdin khairan ista'mal." Kata Nabi, apabila Allah menghendaki seseorang itu akan kebaikan, Allah akan gunakan lelaki itu, Allah akan gunakan perempuan itu sebaik mungkin. Sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk Allah akan gunakan kita?" Nabi jawab, Allah akan membuka setiap jalan dan jalan itu sangat mudah untuk seseorang itu melakukan kebaikan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di sinilah kita tengok kadang-kadang orang tu merancang untuk bersedekah dan Allah permudahkan. Ada orang merancang untuk bersedekah, tahu-tahu bila detik nak bersedekah, Allah datangkan ujian demi ujian yang memerlukan uang itu digunakan untuk tempat-tempat lain. Disebabkan itulah setiap daripada kita ni bukan semua orang dapat taufik dan hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu adalah keinginan untuk melakukan kebaikan. Ramai orang hari ini ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Misal, kebaikan yang mereka niatkan, seumpama sedekah, solat sunat, tarawih, solat taubat dan wahakata. Tapi belum tentu lagi apa yang mereka niatkan itu dapat mereka tunaikan. Sebab di sana ada satu kalimah yang dinamakan sebagai taufik, kekuatan untuk melakukan apa yang diniatkan. Ramai orang yang nak tarawih, tapi berapa ramai yang mampu untuk bertarawih dalam bulan Ramadan? Ramai orang yang nak menutup aurat, ada perasaan nak menutup aurat, ada rasa nak menutup aurat, tapi alhasil sampai ke mati tak menutup aurat sebab tidak ada kekuatan untuk menutup aurat. Subhanallah. Dan ramai orang kalau boleh tak nak tinggal solat subuh. Dia nak ada demikian al-azam dalam buku nota, tak nak tinggal solat subuh, besar-besar dia tulis azam tahun baru. Alhasil dia tidak ada kekuatan untuk bangun pada waktu pagi. So azam tahun baru tu dibawa pada tahun depan balik, bawa tahun depan balik sampai bila? Sampailah bertemu dengan sakaratul maut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini sampai pukul berapa kuliah subuh? Biasa sampai pukul apa? 11.30 sampai habis. Jangan macam tu. Jangan sampai 11.30. Okey ke pacing kita tak laju sangat, tak perlahan sangat, okey ke? Okey. So kita bersambung lain kali lah, kita habiskan kuliah kita sampai sini boleh? Boleh? Masya-Allah. Sikit lagi lah, at least lah. Kan datang-datang at least dapat sikit lagi. Kita tak masuk topik lagi ni. Mukadimah panjang. Tak adalah dah masuk topik pun. Dah masuk topik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak bulan, Allah pilih bulan Ramadan untuk dibukakan pintu taubat seluas-luasnya. Banyak-banyak hari Allah memilih bulan Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran. Tahu tak, ada satu kajian daripada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal membuat satu kajian. Kalaulah Ramadan diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Ketika mana Allah declare siap-siap dalam Al-Quran,
Sesungguhnya Al-Quran ini aku turunkan pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Imam Ahmad ibn Hanbal membuat satu kajian, kalaulah Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, bagaimana wahyu kitab-kitab Allah yang lain seumpama Taurat, Zabur, Injil. Di sinilah Imam Ahmad ibn Hanbal merakamkan satu rekod. Rupanya daripada kitab-kitab yang terdahulu, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Mana? Bermula dengan suhuf Nabi Allah Ibrahim diturunkan pada 1 Ramadan. Apabila suhuf Nabi Allah Ibrahim diturunkan, maka Allah turunkan pula satu kitab yang dinamakan sebagai kitab Taurat. Diturunkan kitab Taurat pada 6 Ramadan 700 tahun selepas suhuf Nabi Allah Ibrahim. Jaraknya 700 tahun. Lepas kitab Taurat turun, turunlah kitab yang seterusnya yang dinamakan sebagai kitab Zabur. Bila kitab Zabur ni diturunkan oleh Allah? 12 Ramadan 500 tahun selepas kitab Taurat. Jaraknya. Dalam bulan Ramadan, selepas kitab Zabur, maka turunlah satu kitab Injil, diturunkan pada 13 Ramadan 1200 tahun selepas penurunan kitab Zabur. Kekal dalam bulan Ramadan, cuma jarak ada yang 700, ada yang 500, ada yang 1200 tahun. Apabila penurunan kitab Injil, barulah diturunkan Al-Quran. Daripada Al-Quran dengan kitab Injil, jaraknya adalah 620 tahun Allah turun. Pada zaman 620 tahun itu, manusia beriman kepada kitab Injil. Pada fatrah itu, fatrah yang ketiadaan seorang Nabi dan ketiadaan seorang Rasul. Kerana sebelum Nabi Muhammad itu diutuskan, Allah utuskan seorang Nabi yang bernama Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa alaihi salam diutuskan oleh Allah sampai usia 33 tahun. Kerana capai usia 33 tahun, Isa alaihi salam diuji oleh Allah dengan satu ujian keimanan dan kekufuran. Bagaimana seorang raja di bumi Syam menghantar satu bala tentera untuk menangkap dan membunuh Nabiullah Isa alaihi salam disebabkan dakwah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana raja daripada Syam menghantar bantuan tentera untuk membunuh Nabi Isa disebabkan raja tadi telah pun dihasut oleh Bani Israel dan Bani Israel menuduh Nabi Isa adalah seorang yang menipu dan melampaui batas. Seumpama nabi yang terdahulu. Bagaimana Nabi Isa menyaksikan di depan matanya saudaranya sendiri yang bernama Nabi Yahya alaihi salam dibunuh. Yahya dengan Isa ni sepupu. Isa menyaksikan Nabi Yahya lailan wa nahara, siang dan malam berdakwah kepada umat dia, menegur umat dia kalau melakukan kemungkaran. Tetapi umat Nabi Yahya dan Isa ini, mereka tak suka dengan teguran itu. Maka mereka melancarkan satu serangan dengan memfitnah Nabi Yahya kepada seorang raja di bumi Syam. Maka bunuhlah Nabi Yahya alaihi salam. Tapi sebelum tu, Nabi Isa dan Nabi Yahya menyaksikan bagaimana bapa saudara mereka yang bernama Nabi Allah Zakaria alaihi salam dibelah dua tubuh badannya. Disebabkan apa? Lailan wa nahara, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, menegur manusia kalau melakukan kemungkaran. Mereka menyaksikan bagaimana ayah saudara mereka melarikan diri untuk selamatkan nyawanya. Ketika mana Zakaria alaihi salam dikepung, Allah bagi satu mukjizat kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Boleh masuk dalam pokok. Tiba-tiba datanglah iblis mengatakan, adakah hari ini kamu mencari Zakaria alaihi salam? Ya, kami mencari Zakaria. Kamu nampak ke Zakaria?
ada dalam pokok itu. Bani Israel membuat satu keputusan untuk belah dua pokok itu. Maka terbelahlah tubuh badan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Belum lagi cerita apa yang berlaku kepada sepupunya Yahya alaihi salam. Dicincang-cincang tubuh badan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Tangannya dipotong, dibawa ke Mesir, dibawa ke Turki dan wahakala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Sebab menegur manusia kalau melakukan kemungkaran. Kenapa para Nabi dan Rasul ni mereka setiap hari menegur umat mereka, keluarga mereka untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran? Sebab mereka tahu dikala mereka diutuskan di atas muka bumi ini, mereka diutuskan dengan satu amanah. Amanah baik menjadi seorang ayah, amanah menjadi seorang anak, amanah menjadi seorang saudara sesama Islam. Samalah kita pada hari ini. Dan saya yakin dalam masjid pada hari ini, rata-rata dalam kalangan kita menjadi seorang ayah, rata-rata dalam kalangan kita seorang ibu, rata-rata dalam kalangan kita seorang anak, dan rata-rata dalam kalangan kita pernah menjadi seorang menantu dan ada menantu. Itulah amanah. Biasanya kalau amanah ni kita bayangkan amanah ni presiden, para YB, itu yang kita bayangkan. Sedangkan amanah yang paling kecil itu adalah dalam komuniti kekeluargaan. Itu pun kita tak mampu untuk laksanakan sebaik mungkin. Sebab itulah Al-Quran diutuskan dan Al-Quran diturunkan untuk menyadarkan manusia dan memberi satu amaran kepada manusia. Kalaulah kamu tak lakukan ini, maka inilah azab yang aku akan turunkan kepada kamu. Sebab itulah dalam peristiwa di padang mahsyar, Nabi diperlihatkan oleh Allah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dipanggil oleh Allah. Bayangkan, dalam padang mahsyar Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Dikala Nabi Nuh yang berdakwah kepada umatnya 900 tahun, berdakwah kepada umat dia, dipanggil Nabi Nuh alaihi salam. Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah kamu melaksanakan tugas dan tanggungjawab kamu di atas dunia? Wahai Allah, aku melaksanakan tugasku sebagai manusia dan sebagai seorang rasul. Aku berdakwah kepada umatku, ya Rasul, ya Allah. Aku menegur umat aku, wahai Allah. Aku mengajar mereka untuk melakukan kebaikan, wahai Allah. Nabi rekodkan apa yang Allah tanya selepas itu. Allah tanya kepada Nuh, wahai Nuh, di manakah bukti yang kamu laksanakan tugas kamu? Seumpama kita, Allah akan panggil kepada kita, wahai fulan, aku memberikan kepada kamu suami yang baik, isteri yang baik. Adakah kamu laksanakan tanggungjawab sebagai isteri dan suami dengan baik? Aku memberi kamu anak 2 orang, 3 orang. Adakah kamu laksanakan tugas kamu sebagai ibu bapa dengan baik? Dalam keadaan di luar sana ada orang yang sedang berjuang untuk dapatkan anak, tapi aku bagi anak kepada kamu. Adakah kamu menegur dan mengajar mereka dalam keadaan kebaikan? Ya, kami lakukan, wahai Allah. Soalan kedua, Allah tanya, mana bukti yang kamu laksanakan? Maka datanglah umat Nabi Nuh ke depan. Allah tanya kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nuh, adakah Nuh ni menegur kamu, mengajak kamu kepada kebaikan? Seluruh umat Nabi Nuh mengatakan tidak, wahai Allah. Subhanallah. Seluruh umat Nabi Nuh mengatakan tidak, wahai Allah. Nuh tak pernah mengajar kami kepada kebaikan. Malah Nuh tak pernah menegur kami ketika mana kami melakukan kesalahan. Kalaulah seluruh umat Nabi Nuh menafikan dakwaan Nabi Nuh, adakah anak yang duduk dalam rumah kita tak boleh menafikan kebaikan kita? Sampai hati, Ustaz, anak-anak menafikan kebaikan kita. Ya, sampai hati. Sebab kata ulama, di saat kita berada di padang mahsyar, Allah menghilangkan rasa kasih dan sayang sesama manusia. Masing-masing ada perasaan penting diri sendiri. Biar aku dulu masuk syurga, baru aku nak fikir macam mana orang lain. Apabila seluruh umat Nabi Nuh menafikan dakwaan Nabi Nuh alaihi salam,
Allah tanya kepada Nuh, wahai Nuh, bagaimana sekarang wahai Nuh? Kamu tidak ada bukti, tidak ada dalil yang kamu melaksanakan tugas kamu. Maka Nuh kata kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk memanggil satu lagi golongan. Aku yakin golongan ini akan menyaksikan dan bersaksi setiap tugas yang aku lakukan. Allah tanya, siapa golongan itu? Ya Allah, tolonglah panggil Muhammad dan umat dia. Panggillah Muhammad dan umatnya, ya Allah. Kerana dalam Al-Quran yang kamu utuskan kepada Muhammad, kamu wahai Allah telah merekodkan tugasku. Kamu wahai Allah telah merakamkan tugasku sebagai seorang Nabi. Lailan wa nahara. Dalam Quran Allah sebut. Nuh ni berdakwah kepada umat dia, tak cukup malam, siang berdakwah. Tak cukup siang, malam berdakwah. Maka datanglah umat sallallahu alaihi wasallam kita semua. Dan ketika itulah kita kata kepada Allah, wahai Allah, Nuh melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Nuh alaihi salam pun dapat satu keadilan yang begitu. Padahal boleh sahaja, Nuh, kamu laksanakan tugas kamu. Ya Allah, aku laksanakan. Okay, syurga untuk kamu. Tetapi Allah nak menunjukkan betapa adilnya Allah di pada mahsyar. Walaupun seorang Nabi dan seorang Rasul, tetap aku akan tanya seumpama begitu di mahkamah. Kalaulah Nabi dapat layanan macam tu, kita ni yang bukan Nabi, layanan seperti apakah yang bakal kita dapat? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah Allah tahu selepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia akan lalai kerana ketiadaan seorang nabi. Di zaman dulu mereka diutuskan nabi back to back. Daripada seorang nabi meninggalnya seorang nabi, datang nabi yang lain. Tak sempat mereka nak menelang nasib, datang seorang nabi yang lain untuk menegur mereka. Tak sempat mereka menegur seteguk air, datang seorang Nabi yang baru kepada mereka. Tapi ketika Nabi SAW telah pun wafat, Allah tahu tidak ada lagi orang yang boleh menegur kamu, yang boleh menunjukkan kamu kepada kebaikan dan kemukaran untuk menegur, maka Allah tinggalkan Al-Quran. Allah tinggalkan Al-Quran. Dan sehingga hari ini 1400 tahun Al-Quran masih lagi relevan untuk kita pakai. Sebab Al-Quran itu special, walaupun ketiadaan Nabi SAW di dalamnya penuh dengan pengajaran dan amaran. Kalaulah kamu melakukan begitu-begitu, apa yang kamu akan dapat? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, boleh ke akhir sekali? Semua dah mengantuk kan? Akhir sekali lah. Akhir sekali. Penurunan Al-Quran ini secara berperingkat ataupun sekaligus, dua-dua benar. Jangan bergaduh. Dua-dua betul. Sekaligus pun betul, berperingkat pun betul. Kerana pada awalnya Allah simpan Al-Quran di satu tempat yang disebut oleh Imam Qurtubi Lauh Mahfuz. Yang mana kata Imam Qurtubi, Lauh Mahfuz ini satu tempat jagaan Allah khusus. Dan tidak dibenarkan mana-mana unsur jahat boleh memasukinya. Iblis tidak dibenarkan masuk, syaitan tidak dibenarkan masuk. Berapa lama Allah simpan Al-Quran di Lauh Mahfuz? Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu berapa lama Allah simpan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Selepas daripada itu Allah turun Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Sekaligus apabila berada di langit dunia, barulah Allah perintahkan kepada Jibril untuk turun secara berperingkat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali Al-Quran ini diturunkan sebanyak 4 cara. Cara yang pertama, Jibril menurunkan wahyu dalam bentuk rupa asalnya. Cara yang kedua, Jibril akan menukarkan wajahnya seperti wajah sahabat Nabi. Antaranya Dihyat Al-Kalbi. Yang ketiga, Jibril akan menukarkan wajah seperti wajah orang awam yang tidak dikenali oleh sahabat, yang tak tahu siapa sebenarnya pemuda ini, orang awam. Dan cara yang keempat, Jibril akan menurunkan wahyu dengan cara suaranya sahaja. Nabi tak nampak, sahabat tak nampak, tapi Nabi boleh dengar, tapi sahabat tak boleh nak dengar.
Sebab itulah dalam satu hadis yang lain kata Nabi, seandainya kamu mendengar apa yang aku boleh dengar, kamu melihat apa yang aku boleh lihat, niscaya pada hari ini kamu akan sedikit ketawa dan sedikit gelak, dan kamu akan memperbanyakkan menangis. Sebab kata ulama, kadang-kadang wahyu yang bersifat suara ni lagi berat wahyunya daripada wahyu yang bersifat Jibril turun menyamar seperti manusia. Wahyunya bersifat berat. Berat macam mana wahyu? Sampaikan satu hari sahabat melihat muka Nabi merah kemerahan, berpeluh di wajah Nabi sebab sedang menanggung satu bebanan yang sangat berat. Wahyu sedang turun. Zaid bin Thabit merekodkan ketika mana wahyu sedang turun kepada Nabi. Wajah Nabi merah kemerahan, berpeluh di wajah Nabi seolah sedang menanggung satu bebanan yang berat. Ketika itu peha Nabi berada di atas pehaku, dan aku boleh rasa betapa beratnya peha Nabi, sampaikan pehaku hampir nak pecah, hampir nak hancur, saking beratnya wahyu yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita boleh bawa pada hari ini, dah lah tu kesimpulan lah kan. Nanti balik jangan nak makan pula, tak ada breakfast hari ini. Kesimpulan yang saya boleh bawa cerita pada hari ini, yang pertama, selayaknya untuk kita bangga yang kita ni menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat Nabi Musa 400 tahun, 800 tahun usia mereka, tapi umat Muhammad lagi ramai lagi daripada mereka untuk masuk syurga. Meskipun umat Muhammad usianya tak banyak, 60 ke 70 tahun rata-rata, tapi setiap ibadah yang umat Muhammad lakukan Allah lipat kali gandakan. Yang kedua yang saya berkongsikan pada hari ini, beruntungnya kita kerana kita dilahirkan dalam Islam, berada dalam komuniti Islam. Dan kalaulah kita tengok saudara-saudara kita lahir dalam Islam tapi tidak ada dalam komuniti Islam, lahir dalam Islam, ibu ayahnya Islam, tapi hidup dalam suasana bukan Islam. Tidak ada ketua kampung yang Islam, tidak ada tok imam yang Islam, tidak ada jiran yang Islam. Subhanallah. Bagaimana mereka nak amalkan Islam? Alhasil mereka melupakan Islam. Dan yang ketiga, hari ini Allah bagi peluang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan, dan belum tentu lagi kita boleh masuk bulan Ramadan pada tahun depan. Minggu lepas saya jumpa seorang staff, boleh saya kata staff kot. Saya jumpa seorang staff di tanah perkuburan. Ada kelas kan bunyi kan, staff di tanah perkuburan. Tukang gali kubur lah bahasa Melayu dia, penggali kubur. Saya upkan sikit darjat dia staff. Tapi darjat memang diangkat oleh Allah. Cuma namanya sedap sikit untuk kita dengar. Saya jumpa dia, saya tanya dia. Bukan kita rancang nak jumpa, terjumpa. Dia bagi tahu kepada saya, Ustaz, saya ni penggali kubur. Bila saya dengar macam tu, soalan pertama yang memang saya dah lama nak tanya kepada para penggali kubur ni, kat sini ada ke penggali kubur? Ada? Penggali kubur Penat. Soalan pertama memang saya dah simpan untuk tanya kepada penggali kubur, tapi saya tak jumpa. Saya jumpa orang tu di salah sebuah masjid. Dia datang kepada saya, tak tahulah kenapa. Nak ajak joint venture ke, wallahualam, tak tahu. Dia bagi tahu saya, Ustaz, saya ni penggali kubur. Saya kata, Allah, Haji nak tanya satu soalan. Patutnya saya tanya Ustaz. Tak, memang saya nak tanya satu soalan. Haji ada tak rekod-rekod statistik yang Haji buat? Bulan mana manusia paling ramai mati? Biasanya kita ambil rekod ni di JPN kan, Jabatan Pendaftaran. Nak pergi JPN susah. Saya cari orang yang paling rapat. Kebetulan dia datang, saya tanya. Haji ada tak rekod haji anggaran paling ramai orang mati pada bulan bila? Dan dia bagi tahu kepada saya, Ustaz, saya tak ada rekod. Tapi apa dalam pandangan saya, kebanyakan manusia mati, kebanyakannya di antara Rejab ke Sya'ban. Rejab ke Sya'ban. Ramai berlaku kematian. Tak tahulah kenapa. Saya pun tak tahu kenapa Rejab dan Sya'ban banyak kematian. Dan perkara itu saya alaminya. Banyak yang saya dengar berita-berita kematian di antara Rejab dan Sya'ban.
Allahu Akbar. Tapi hari ini Allah ketemukan kita dalam bulan Ramadan kerana apa? Kerana Allah pilih untuk kita boleh masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan orang di luar sana Allah tak izinkan. Syaban, okay, kamu mati. Rejab, kamu mati. Sebab itulah para ulama selepas masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, hari pertama Syawal, ulama akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, wa ballighna Ramadan pada tahun depan, sampaikan kami Ramadan pada tahun depan. Sebab peluang ni Allah bagi sekali dan kita tak tahu adakah kita boleh berjumpa lagi Ramadan pada tahun depan ke tidak. Dah tu wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami peroleh pada pagi ini satu ilmu yang manfaat. Asbab kami datang ke rumah-Mu, wahai Allah, jadikan ilmu dan amal ibadah kami satu amalan ilmu yang diterima oleh-Mu, wahai Allah. Asbab dengan hari ini kami dapat senang dalam kubur-Mu, wahai Allah. Asbab kami datang pada hari ini, wahai Allah, kami boleh masuk dalam syurga-Mu, wahai Allah. Wa amalan mutaqabbala, terimalah segala amal ibadah kami, wahai Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, seandainya wahai Allah, Engkau telah pun takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, melainkan Engkau telah redha akan keberadaan kami di atas dunia. Engkau redha dengan kehidupan kami, wahai Allah. Engkau redha dengan perjalanan hidup kami, pasangan kami, anak-anak kami. Kamu redha semuanya, wahai Allah. Maka barulah Engkau matikan kami. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tidak meninggalkan satu amal ibadah secukupnya kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tidak meninggalkan satu zuriat, satu anak-anak yang akan bantu kami di saat kami berada dalam kuburmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Karim, ampunkanlah segala dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, adik-beradik kami, ahli keluarga kami, muslimin muslimat, wahai Allah. Ya Allah, bangkitkan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ketemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Manfaatkan sebaik mungkin kami dalam bulan Ramadan. Terimalah segala amal kami dalam bulan Ramadan. Bukalah pintu hati kami dan seluruh ahli keluarga kami untuk manfaatkan sebaik mungkin dalam bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.